Program Madani Rakyat 2025 Negeri Johor melabuhkan tirainya dengan merekodkan lebih 150,000 pengunjung. Pertimakan belia Madani Yakin Boleh, program menyasarkan pelibatan aktif belia dalam pelbagai bidang selari dengan dasar Madani. Maisara Fauzi ada laporannya. Jumlah pengunjung direkodkan jauh melepasi sasaran awal, seramai 50,000 orang. Program 3 hari sehingga semalam berlangsung di Topen Shopping Centre Johor Bahru. Program dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari pertama penganjuran. Yang kita nak bangunkan itu manusia. Dan manusia itu ada elemennya, ada cirinya, nilainya, kemanusiaannya. Apa arti bangunkan gedung? Tetapi manusia ganas, rakus, angkuh, menekan, tidak ada perasaan kemanusiaan. Sebab itu saya nak anak-anak muda ajar golongan tua yang kurang faham arti kemanusiaan. Anak-anak muda beri contoh yang baik bagaimana negara ini boleh disatukan dengan semangat Malaysia Madani. Betul, sebab kita tengok konsep Madani adalah menyeluruh dan kesejahteraan. Jadi kita harapkan bahawa apabila semua mendapat manfaat, maka kita akan sama-sama turut serta dalam membangunkan negara ke arah kesejahteraan negara. So nanti tak kira apalah cabaran atau dugaan yang kita terima, kita akan sama-samalah dalam membangun dan memelihara negara kita sendiri. Hari kedua, berlangsung majlis penyampaian sijil penghargaan Projek Reformasi Karenah Birokrasi RKB oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Sementara hari terakhir dimeriahkan dengan majlis perasmian Hari Belia Negara peringkat Negeri Johor 2025. Manfaat yang golongan boleh dapat khususnya yang mana kalau daripada kerajaan persekutuan sendiri apa yang benefit yang terus kepada kerajaan negeri dan juga terus kepada belia ni dia orang boleh lihat lah yang mana banyak aktiviti yang dilancarkan, yang mana inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh kerajaan negeri sendiri, yang mana kalau kerajaan ni kita boleh tengok banyaknya pembangunan dari segi sukan. Program Madani Rakyat 2025 Negeri Johor bukan sekadar platform memperkenalkan dasar kerajaan, tetapi medan yang menyasarkan golongan muda sebagai peneraju masa depan. Daripada penyediaan perkhidmatan terus kepada rakyat hinggalah peluang kerjaya, belia menjadi fokus utama. Kehadiran lebih 100,000 pengunjung jelas mencerminkan keterbukaan rakyat, khususnya golongan muda dalam memahami arah tuju negara dan mendekati nadi kepimpinan. Ini bukan hanya sebuah program, ini adalah gerakan kepimpinan dan langkah berani menuju Malaysia Madani. Maisara Fauzi, RTN.